抽死了，过来嘛，重视了。Dia naik kuda, dia akan nak suruh kuda tu laju. Hayya, 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 hayya. Perbuatan tu dia panggil Yahud. Artinya dia nak memacu kuda tu supaya jadi lebih laju lagi. Maka orang yang Yahud tu ala ta'amil miskin ni, dia ni Allah Ta'ala nak tunjukkan, dia memang tak menolong. Dia larang pula orang lain tolong orang. Ini memang pendusta agama. Semua pemalas semua ustaz, tak payah tolong dengan. Jangan bagi muka. Dia orang ni patut kita suruh dia berniaga. Dia malas bekerja. Tuan-tuan, tak semua orang Allah kurnia bakat dengan berniaga. Tak kena. Berniaga ni bakat. Dia macam main bola sepak juga. Kita buka YouTube, tengok Cristiano Ronaldo gelecek bola, rasa boleh buat. Buatlah kalau boleh buat. Tak dapat. Tak bergerak bola, perut je bergerak. Bola tak bergerak pun. Artinya berniaga pun sama. Tengok orang berniaga bazar, orang rasa aku boleh niaga ni, try esok. Try lah. Terang bulan menggali ubi digali lagi muda. Tak ada orang miskin dan anak-anak yatim. Jadi tanyalah kepada pihak yatim untuk di sini agama, dan majlis kita petang ini bukan orang-orang besar saja datang. Orang miskin, anak yatim pun datang. Kita santuni dan kita beri bantuan. Ini barakah Ramadan kita insya-Allah. Ini yang pertama. Yang kedua Allah Ta'ala sebut wal kadhiminal wais. Sifat orang takwa ini dia mesti tahan dia punya marah. Ramadan ni tuan-tuan, kita banyak benda nak marah. Isu-isu yang membangkit di media sosial dan macam-macam. Kita nak marah, tapi tahan. Tahan kita punya marah. Kita kena banyak bersabar. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, ujian terberat orang yang nak menuju ke akhlak mulia di bulan Ramadan adalah dia mesti bersabar kepada perlakuan orang lain yang tidak menyenangkan. Wa aula ma yutahanu bi husnul khuluq as-sabru 'ala al-adha wa ihtimal al-jafa. Basic Ramadan ini nak diajar. Kalau orang nak ajak turun, kita kena beritahu kepada orang tu, saya puasa. Kita kena beritahu dia, saya puasa. Dan beritahu kepada dia, aku puasa. Dan dulu kita lagi masalah yang baik itu. Ayo sabar kita semua, nak sabar puasa kubur. Pada kita sabar. Dua bulan kita tidak perlu berkorban. Sabar itu bagaikan bintang, cantik bintang, tetapi simpan pendapat. Tumbuh tinggi pokok batu, jodoh dan peribatan berlaku. Sabar tak bersih sukar bertekun, dipanas api gunung berketuk. Orang mati dekat dalam buahnya habis diruntuh ke. Sabar umpama
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya diminta menyampaikan syarahan sampai pukul 7.20, 4 minit saja lagi. Yang Muhammad Datuk Seri Perdana Menteri, saya begitu insaf akan segala kekurangan saya berhadapan dengan seorang pemimpin yang begitu bestari, yang sudah jauh berpengalaman luas, jauh perjalanan luas pengalaman. Saya insafkan dia memiliki hati yang baik sesama kita orang Islam. Sebab itu dalam surah Al-Imran tadi kita bincangkan, sifat yang ketiga orang-orang yang bertakwa yang nak kita bawa dalam bulan Ramadan ini, wal afina 'anil nas, dia maafkan kesalahan orang. Pernah berlaku zaman Nabi